Memanfaat teknologi digital dalam memperluas penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Usaha dilakukan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains itu bukan sahaja untuk memudahkan urusan melibatkan rakyat khususnya, malah memperkukuh pembangunan Islam di negeri itu. Ikuti laporan wartawan Nur Zuhairah Muhammad Zamri dalam Togoh Adat Tinggi Martabat. Selari dengan perkembangan teknologi semasa, Pelbagai Perkhidmatan Agama di Negeri Sembilan kini turut beralih ke platform digital. Pendekatan ini bukan sahaja menawarkan alternatif kepada kaedah konvensional, malah turut memberi kemudahan kepada orang ramai untuk mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah dan teratur. Keberkesanan inisiatif itu turut dibuktikan menerusi kutipan zakat oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains yang mencecah RM183 juta pada tahun lalu, meningkat 8.5% berbanding tahun sebelumnya. Selain zakat, wakaf, permohonan bantuan pendidikan, pengurusan masjid sehinggalah penyampaian maklumat serta dakwah, semuanya kini boleh diakses secara dalam talian. Kalau kita lihat perkhidmatan dalam talian ni banyak. Sama ada kita lihat ada maiwarihnya, kita ada fidyahnya. Tetapi kalau perkhidmatan yang melibatkan apa yang kita bagi semula kepada masyarakat, trend yang menunjukkan kenaikan adalah bantuan pendidikan persekolahan dan bantuan IPT. Itu paling banyak sekali lah yang mohon. Semua prosedur, semua proses kita akan jadi lebih mudah sebab kita tak perlu beratur dekat kaunter. Semua pun zaman sekarang ni memang dah boleh buat online, so benda tu jadi lebih mudah. Contohnya kalau saya nak pergi bayar zakat kan, zakat pun dah memang dalam talian. Kalau bayar fitrah pun baru-baru ni nak raya tu pun semua dalam talian, so kita tak payah nak tunggu beratur ramai-ramai. Transformasi digital turut memberi lebih banyak pilihan untuk masyarakat menunaikan tanggungjawab agama dalam suasana yang lebih fleksibel, sekaligus membuktikan teknologi mampu menjadi medium yang mendekatkan masyarakat kepada amalan kebajikan dan ibadah. Kita juga menyediakan beberapa insentif khas. Contohnya Iman 9, yakni berkaitan dengan infak yang memberi kelebihan kepada 314 buah masjid yang berada di Negeri Sembilan. Selain urusan pentadbiran, platform digital turut menjadi saluran utama penyampaian ilmu, hebahan program dan kandungan dakwah. So daripada platform-platform yang sedia ada, Facebook, TikTok, YouTube, so antara platform yang sangat memudahkan bagi saya lah, untuk saya yang berada sebagai cikgu ni yang sibuk, kita kadang ada program dan sebagainya dengan kelas, so kita terlepas banyak-banyak live yang pasal dakwah ni kan, jadi kita boleh menggunakan platform yang sedia ada ni. Teknologi juga menjadi jabatan yang menghubungkan dakwah dengan generasi baharu dalam bentuk yang lebih interaktif, mudah difahami dan relevan. Saya lihat perkara-perkara yang baik apabila pengurusan agama ni merangkul teknologi yang ada sekarang ni ialah dia boleh menyesuaikan kepada generasi-generasi baru kan, generasi Z, generasi Alpha, yang mana mereka lebih mesra kepada pendekatan yang digital lah kan, daripada manual, analog dan sebagainya. Jadi orang pun boleh lebih mudah lah untuk berurusan tentang hal-hal tersebut. Transformasi daripada sistem konvensional kepada ekosistem digital membuktikan inovasi mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan agama dengan lebih cekap, telus dan inklusif. Apabila urusan ibadah, kebajikan dan penyampaian ilmu menjadi lebih mudah dicapai, teknologi bukan lagi sekadar memenuhi keperluan semasa, sebaliknya menjadi pemudah cara yang membawa masyarakat lebih dekat kepada amalan kebaikan. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM.